Ni sedap ni bawa ulam ni. Kenal tak tuan-tuan? Apa dia ni? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni bunga petai, nampak tak? Ada orang kata bunga petai ni sedap juga bawa ulam lah. Tapi bukan makan semua dia ni, makan kat dalam dia tu. Kat dalam tu putih dia kata dia. Ni rupa dia bunga petai macam baldu tu. Tu. Ni bunga dia. Tapi bila kita pecah dia ada banyak lah. Kat dalam dia. Yang ni. Orang makan yang ni lah. Yalah. Sedap lah. Saya sampai sudah tak tahu nak beza noh. Ni pokok petai mak saya kata. Ni pokok perah. Hampir-hampir sama juga rupa dia noh. Bunga dia pun nak sama juga. Ni batang pokok Ajinomoto, nampak tak tuan? Getah dia boleh tahan juga noh. Kena kulit. Berasa gatai tu noh. Ni insya-Allah kita nak tanam noh. Ada orang recommend suruh tanam untuk jadi pagar noh. Saya rasa sesuai juga noh. Kenapa kita pilih pokok Ajinomoto noh? Nampak tak ni kawasan ni? Nampak tanah kan? Ni tempat beralif baya duk bersenandung kat sini lah. Nampak? Ni penuh lah ni, Pak. Dia pun kata kalau nak bagi daun cepat, tanam hak jenis pucuk lagu tu lah. Ni pucuk dia ni. Dia batang hijau. Hak ni batang dia besar sini lah. Tanam juga cucuk mudah insya-Allah. Dia. Apa pula ni? Nampak macam kantan. Tak kantan tapi daun dia ni macam baldu lah pegang. Macam baldu. Bila kita cium tengok, cium dia tak bau apa dah. Ni pucuk durian Belanda. Ni pokok dia lah ni. Durian Belanda. Ada dua pendapat noh yang kata. Yang satu kata beracun dan satu lagi kata tak beracun kalau mengikut dos noh. Kalau lebih dos dia jadi racun noh. Tu dengar elok tu. Ni pucuk dia memang sedap makan noh. Tapi kalau lebih dos dia jadi racun. Jadi hati-hati noh. Kalau boleh tak payahlah noh. Okey. Rambutan ni kita rasa special sikit lah, nampak? Nampak dah bunga dia tumbuh kat dahan lah. Selalu kat pucuk lah, tapi ni dia dahan dah lah. Subhanallah. Nampak tak? Sekadar tu dulu video kita kali ni. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.